Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dalam prosiding inkuest kematian Zara Karina Mahathir hari ini diberitahu tentang kewujudan amalan dikenali sebagai barcode dalam kalangan pelajar sekolah SMKA Tun Mustapa papar di mana mereka menoreh lengan sendiri menggunakan pisau kata. Saksi pelajar ke-13 memaklumkan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan bahawa semasa beliau berada di tingkatan 1, beliau pernah melihat beberapa rakan dan pelajar dalam tingkatan sama melakukan amalan itu. Saksi berkata semasa dia junior, dia ada nampak beberapa rakan saksi dan pelajar batch saksi membuat amalan barcode. Amalan barcode ini menunjukkan luka di tangan dan dibuat dengan menoreh di lengan menggunakan kata. Amalan tersebut biasanya dibuat sendiri oleh setiap pelajar dan biasanya tidak ditunjukkan kepada rakan lain. Saksi sendiri berkata dia ada membuat barcode dan dia buat kerana terikut-ikut dengan trend batch rakan. Dia pernah membuat barcode sebanyak 3 kali. Beliau turut memaklumkan bahawa guru dan warden sekolah mengetahui tentang kewujudan amalan tersebut, namun tidak pasti bagaimana pihak sekolah mendapat tahu.